Tengok vibe dia, suasana dia, decoration dia. Dia buat macam zaman Piramli 70-an, 80-an. Saya rasa orang datang sebab suasana. Dekat sini section ni dia buat macam zaman-zaman Piramli, Jalan Ampas. Dekat sana nostalgia zaman Sudirman apa semua. Tempat bila kali terakhir anda pergi breakfast kat hotel ada cakul? Ini memang paling rare sebab first time kami review breakfast dekat hotel. Sebab apa? Sebab dia memang special. Jom tengok. Tengok ni, Jalan Ampas. Kita kat Ipoh ni, bukan kat Singapura. Tempat dia memang luas. Tengok jarak meja-meja dia kan. Belah sana tu makanan-makanan western dan campur sikit lah. Pastries, roti apa semua. Tapi bukan itu yang saya nak tunjuk. Mana? Dah ada kuih apa semua. So ini section yang laku lah. Ada cakul. Bila kali terakhir anda pergi breakfast kat hotel ada cakul? Dia masak roti canai live. Biasa dekat hotel dia pakai frozen je. Egg station. Nampak tak? Okey. Tengok vibe dia, suasana dia, decoration dia. Dia buat macam zaman Piramli 70-an, 80-an. TV-TV lama, cerit-cerit lama. Ini actual item ni. Biasa kalau buffet dekat hotel pagi breakfast, dia bubur dalam mangkuk je, kita ambil cedok-cedok tu. Yang ni memang orang masak live cooking tu memang semua. Jom kita duduk. Actually, breakfast dekat hotel ni kalau kita pergi mana-mana hotel lebih kurang je sebenarnya. Tapi cara dia, dekor nak melebabkan suasana tu nampak lain. Yang ni memang betul-betul lain. Kadang-kadang hotel dia cuba buat lain daripada yang lain, end up jadi sama je. Tapi bila datang Ipoh, bandar yang underrated, yang pelancong kurang sangat datang ni, anda kena datang kat sini breakfast. Sebab dekat sini bukan semua orang check in hotel ni. Kita duduk sini kan. Tapi banyak orang luar memang dia datang semata-mata nak breakfast. Sebab saya rasa orang datang sebab suasana. Dekat sini section ni dia buat macam zaman-zaman Piramli, Jalan Ampas. Dekat sana nostalgia zaman Sudirman apa semua. Tempat dia tu luas dan makanan dia memang pelbagai lah. Jemput datang. Bismillah.